Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jom, second delivery. Okay, settle. Assalamualaikum bang. Rakam sikit bang Boleh bang InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay bang. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan bang Ambil kereta kejap jangan risau. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba tengok dulu bang nama nombor IC betul tak? Alright. So yang ni original grant. Kalau hilang abang kena bayar RM30 kat JPJ untuk print out balik. Lepas tu kalau kita bagi kat sini, kita bagi satu kopi grant. Abang simpan satu, saya ada simpan satu. Untuk next year punya renewal insurance, saya bagi quotation terus. Ya, alright. Kalau perasan, saya dah hantar quotation untuk dekat PDF untuk ini Allianz, ada Allianz punya insurans. Kalau nampak kat sini, kita ada buat penambahan windscreen insurance, total coverage RM1,400, abang dah siap bayar RM210. Alright, total harga insurans abang RM1,939.50. Next year mungkin jadi dalam RM1,800 saja. Every year harga akan murah, dan every year kalau abang tak ada apa-apa accident dalam masa 5 tahun ni, setiap tahun tu akan dapat non-claim discount, NCD. Sampai tahun kelima dia jadi 55%. Clear bang Alright. Anything happen untuk abang punya kereta ni, abang just update saya. Macam contoh accident ke apa bagi tahu saya, kita akan arrange untuk bawa towing, ataupun kita akan arrange untuk body and paint Protonnya sendiri. Sebab kita tak nak hantar dekat luar. Kalau hantar dekat luar, satu je isu dia, kita takut dia pakai non-genuine part. Sometimes apa yang ditukar kita tak tahu. Dia just claiming sahaja, tapi kita tak tahu apa barang kat dalam. Once kat sini dah buat claiming, tiba-tiba warranty void sebabkan non-genuine part, kita pun risau kak. Nanti esok lusa nak claim apa tak boleh. Better bagi tahu saya, kita hantar dekat Proton 4S terus. Our Proton 4S, nanti saya akan update tu abang itu Z. Okay bang Alright. So nanti datang servis, setiap kali datang servis bawa satu voucher ni. So ditolak RM30 setiap kali servis. Voucher ni valid sampai 2030 bang. Validation date je sampai 2030. Kalau nak datang servis ke IDCC Shah Alam, abang scan nombor ni awal seminggu, set appointment. Jangan lewat. Better awal seminggu sebab takut slot tak dapat. So untuk abang punya servis yang pertama 10,000 km bang 10,000 km. Atau 10,000 ya, biasa 1,000 selain daripada Saga semua 1,000. Saga je 10,000. Dekat Google www.abangproton.com. Alright. Abang nampak 3 kat atas tu, cuba abang tekan. Okay, abang akan nampak bahagian after sale. Cuba tekan after sale. Lepas tu kat situ ada owner manual. Cuba abang tekan owner manual. Okay. Kereta abang kereta apa? Saga. Kat situ ada owner manual dengan warranty book, betul? So abang tekan bahagian warranty book. Abang scroll naik atas. Yang ni lah buku dia bang. Biasa abang dapat fizikal lah. Yang ni dia pakai digital je sekarang. Abang scroll lagi jauh lagi bang. Ini abang punya servis ikut kan 1,000 km. Tapi 1,000 km dah tak ada dah. So itulah jadual servis dia. 10,000 6 bulan, 10,000 6 bulan, 10,000 6 bulan. Every 10,000. Boleh servis. Kalau dah servis apa semua, in-case nanti dia orang akan tanya lah, nak car wash ke, nak buat alignment ke, nak buat balancing ke. Kalau abang nak, abang boleh bagi tahu terus. Tapi pendapat saya, alignment balancing buat luar, murah sikit. Kalau ada masalah bateri dalam masa setahun, bateri dengan suspension ni warranty yang sama tau. 1 year warranty ataupun 20,000 km. Yang mana datang dulu. Alright, 20,000 km. So dalam masa setahun ataupun 20,000 km ni, suspension problem ke ataupun bateri problem ke, bawa datang service center, so dia orang check, dia orang boleh tukar. Tak ada bayaran. Lepas setahun bateri punya problem keluar, tukar bateri kat luar terus. Benda-benda lain. Suspension setahun Suspension setahun ataupun 20,000 km, dia tengoklah ada leaking ke apa ke, nanti dia orang akan tengok. Kalau nak kena tukar, dia orang boleh tukar. Kalau ada suspension punya warranty ni, abang jangan tukar rim dulu. Kalau abang nak tukar rim, saya sarankan tukar saiz yang sama balik. Tak boleh tukar adjustable tu. Tak boleh tukar buat masa sekarang ya betul, setahun ni. Sebab apa? Sebab suspension ni biasanya tak ada problem. Tapi kalau ada problem, nanti diorang tak bagi nak claim lah.
Sebab apa? Sebab diorang punya suspension, diorang tune tu memang untuk diorang punya ketinggian, diorang punya saiz apa rim, berat rim, diorang memang tune untuk yang tu. Bila kita ada buat penukaran, Mana dah lepas tahun baru boleh tukar. ataupun tak nak tunggu setahun, abang jalan 20,000 km jalan habis-habis. Salon kursi dah siap eh? Dah siap lah. Sebab selain warna space grey dengan warna biru, kita bagi leather seat. Leather seat tu harga retail lah. Retail biasanya dalam 600 harga dia, retail orang jual. Tapi yang ni kita bagi je. Pakai dulu dalam masa contohlah lepas 4 tahun macam tu kan. Tiba-tiba benda tu dah longgar ke apa, buka, pergi jahit terus. Jahit dalam 1,200. Jahit 800 sampai 1,200. Jahit seat terus. Kita boleh custom warna, kita boleh custom leather apa nak pakai. Abang kalau pernah tengok X50 punya leather kan lembut je. Dia bukan leather yang kulit betul-betul, tapi dia macam nampak leather PU leather. Tapi PU leather dia tak panas. Tak panas. Benda tu kita boleh minta kat dia. Nak custom macam mana, nak letak nama pun boleh. Dia boleh buat. Tak mahal. Dia dekat Puchong kan tempat dia. Tak ada jauh mana. Seri Kembangan, Puchong sebelah-sebelah kan. Okey, jom kita tengok kereta. Ni abang punya, abang boleh ambil. Kunci saya bawa. Alright. So benda pertama yang abang nampak, tinted kita dah pasang lah. Tinted semua kita dah pasang. So dashcam saya ada bagi. Abang tak buat penambahan lah, pemasangan. So nanti boleh pasang, tak ada masalah. Abang dah tahu belum pasal kereta ni? Banyak? Tak sangat lah. Tapi saya explain lah benda yang penting. Tak banyak pun benda ni. Dia bukan X50 bang. X50 1 jam abang kena dengar saya bebek. Yang ni kejap je. Boleh bang, masuk. Alright. Nak buka aircon, pusing belah kanan. Dah ada aircon. Untuk cermin, jangan turunkan selama 3 hari. Sebab tinted baru lagi. Alright. Saya lockkan dekat sini. So belah-belah sana semua tak boleh buka. Melainkan abang sendiri tekan. Abang sendiri tekan memang turun benda ni. Alright. Tapi orang sebelah semua tak boleh tekan. Alright. Kalau nampak, kita letak auto dulu. Abang nampak tak kat sini lampu? Yang ni left and right bang Left untuk side mirror left, right untuk side mirror right. Atas bawah kiri kanan dah habis, guna letak tengah balik. Alright. So kalau kita buka lampu besar, dekat meja ni abang nampak garisan tak? Abang nampak garisan Ini adalah adjustment punya lampu. Dia pakai projector, boleh adjust atas bawah. Boleh adjust. Abang nampak? Benda tu turun tengok. Dah mewah abang kita ni. Sebab bagusnya dia pakai projector. Projector ni satu tahan lama. Dia bukan macam LED. Alright. So kalau abang nak buka bonnet apa semua, macam biasa dekat bawah, tank pun ada. Tank minyak abang belah kanan belah driver bang Abang nampak arrow belah sini Alright, arrow belah sini maksudnya belah driver. Arrow belah sana maksudnya belah passenger. Alright. So kat sini home button, yang ni mute button, yang ni previous, yang ni next, naik volume, turun volume, mode. Yang ni setting punya button. Sekejap. Dia kan minta cakap okey kan. Okey dia kat sini bang. Abang tekan okey. Tengah. Ya betul. Sini ada satu button setting. Kalau abang tekan button ni bang, dia akan keluar view. Kalau abang tekan okey, dia akan keluar digital dengan traditional view. Abang naik atas, tekan okey, dia akan jadi view yang lain. Sama juga setting dia kat sini. Kat sini ada alarm volume, overspeed alert, date and time, bla bla. Dia ada language apa semualah, normal setting. So A to Z setting dia kat sini. Dia tak boleh tekan selagi dia akan keluar. Kalau ada keluar OK tu, abang tak boleh tekan benda ni. Abang kena tekan OK dulu, bagi dia hilang, baru boleh tekan benda ni. Alright. Tengok benda ni dah hilang, tekan balik. Kanan adalah dia akan bagi warning. Apa benda yang ada warning, pintu apa yang tak rapat ke apa ke, semua dia bagi tahu. Alright. Tekan balik, dia akan hilang. Alright. Kat tepi ni ada trip button. Tekan trip button, kat sini akan keluar odometer. Total kereta dah jalan 35 km. Estimated kita bawa daripada kita on test apa semua sebelum deliver 35 km. Tekan balik, kat sini keluar short trip from a point A to point B. Abang nak tengok berapa kilometer, abang tekan lama-lama. Dia akan reset. Tekan balik, yang ni long trip. Tekan lama-lama, dia akan reset balik. Alright. So macam tu je. Tekan balik, interface dekat sini. Alright. Yang ni dah siap sekali dengan abang punya center lock. Yang ni heater bahagian belakang. Heater bahagian belakang ni jangan tekan selama 2 minggu bang. Sebab takut bubble. Yang ni je. Jangan bagi dia menyala macam ni. Kalau bagi dia menyala, maksudnya takut ada boleh bubble nanti. 2 minggu bang Double signal, traction control, parking sensor depan.
Parking sensor depan ni, abang dah masuk gear D. Kalau benda ni menyala, maksudnya dah on. Kalau tak menyala, maksudnya tak on. Parking sensor depan ni, sometimes ada tembok kat depan, kita tak nampak nak parking Kita bawa dekat dengan tembok tu, kat sini akan keluar satu gambar kereta. Dia akan ada warna merah ke, warna kuning ke, warna hijau. Sensor dia. So dia bagi tahu abang macam tu je, senang Alright. So infotainment system dia, yang ni adalah setting abang. Kita ada follow me home. Follow me home ni, kalau lepas lock kereta, lampu depan belakang ni nak menyala berapa lama? 30 saat, 60 saat ataupun off. Saya dah tak 30 saat dulu bang Display. Display adalah dia punya brightness. Pagi punya brightness 10. Kita tutup. Nak adjust sini. Kita off dulu. Yang ni pagi punya brightness. Alright. Kalau nak malam punya brightness setting macam mana? Buka lampu kecil, dia akan terus malam. Malam tak, orang tak akan letak nombor 3 bang. Orang letak nombor 1 je bang. Sebab dah silau So pagi dia akan jadi 10, malam dia akan jadi 1. So means dah setting. Kalau dah setting, kita set balik kepada auto. Kejap lagi saat lagi abang keluar, dia jadi 10 terus. Abang masuk terowong, dia jadi 1 balik. So bagusnya kita setting off lampu kecil. Lepas tu terus masuk auto. Kat sini kita ada saya bagi untuk speed sensitive volume. Speed sensitive volume ni bang, kalau abang bawa laju, volume abang akan naik sikit. Abang bawa slow, abang tekan brake bawa slow, volume akan turun. Bagusnya benda ni, abang nak cek parking, laju je, kita bawa 80 apa semua, tahu-tahu kita masuk tempat-tempat macam ni, kita brake bawa 20-30. So tak perlulah kita turunkan volume sendiri untuk cek parking biasa kita turun volume. Ni di auto turun. Sensitifnya dia naik turun tu macam mana abang nak. Nak kuat betul-betul kuat nak slow betul-betul slow, saya letak medium tu. Alright. Connectivity ni adalah Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, semuanya dalam ni. Macam mana nak connect, abang connect tu Bluetooth dulu. In case dah connect, abang nak connect dulu try terus. Alang-alang saat lagi boleh pakai terus. Tapi kalau saya ni, dia boleh buat YouTube? Yang ni tak boleh buka YouTube. Tak boleh. Tapi abang masuk dekat TikTok, abang tulis kat situ AI dongle Saga MC3. Satu dongle harga dia dalam 200 lebih 300 tau bang. Bila abang dah beli dongle tu boleh pakai kalau kereta tu ada CarPlay sahaja. Ni tak ada? Ni ada CarPlay. So bolehlah beli dongle tu. Bila dah cocok dongle tu, YouTube ada, Netflix ada, semua ada dalam dongle tu. OS7 pun tak ada abang punya ada CarPlay? Tak ada. Tak ada CarPlay tak boleh. Dia ada CarPlay boleh. Tak boleh. Kalau yang tak ada CarPlay, abang kena side load. Side load maksudnya dia akan masukkan software dalam skrin tu. Boleh buat. Tapi kena masukkan software dalam skrin abang. Ya betul. Benda tu wide warranty ataupun tak, benda tu boleh delete lah. In case abang tak nak, abang boleh delete terus. Boleh delete. Banyak je customer saya pergi buat. Okey je. So Gear S ni kalau Gear S, ya betul. Nak memotong apa semua ni, macam kereta Persona yang lama tu Gear 2, Gear 3 macam tu. Ya betul. Yang ni okey. Gearbox yang dipakai ni 480 tau. 480, so ada 4 gear. Kalau D tu gear 4, S ni akan jatuh satu gear. Dia akan tarik gear 3. So kalau daripada gear 3 tu nak masuk gear 4 balik, masuklah D balik. Dia gear 3 ni dia bagi pick up. Bila drop gear RPM tinggi lah. Jalan dulu, potong dulu, trailer ke apa, masuk balik, tak ada masalah. Kiranya kalau tengah jalan boleh terus tukar. Boleh terus tukar. Tapi atas 120 km 120-130 km ke atas, saya sarankan janganlah. Sebab 4 gear, abang kena faham, 4 gear ni dia setiap gear tu dia ada ratio dia sendiri. So atas 120 abang boleh tukar, emergency boleh lah. Tapi tiba-tiba jangan selalulah. Sebab apa? Sebab kita pun asyik tukar-tukar gear mesti akan ada problem. Nak laju, tekan kuat sikit, nanti dia drop gear. Standard lah, tekan kuat sikit dia akan drop gear. Boleh bang tak, jom kita pergi bonnet. Bang tekan push start button sekali, matikan kereta. Dah siap sekali dengan abang punya dashcam, dah siap sekali dengan abang punya memory card, adapter semua dah ada, saya letak dalam ni bang Kad Tashengo ada, kad Tashengo baru, abang boleh simpan. Abang boleh ni abang ada ni dia punya NFC tak ada, tak apa, abang top up macam biasa je, tak ada masalah. Alright. Dia punya triangle dah ada, tools dah ada, payung dah ada bang Body kit Advan GT lah bang, cantik. Body kit Advan GT cantik. Dia dalam banyak-banyak body kit dekat Saga ni yang saya nampak clean concept,
jahat sikit Advance GT. R3 punya pun agak kurang sikit bagi saya. Dia ada body kit R3. Advance GT dia nampak lebih tajam. Kalau okey, kita tak kat gambar satu. Tak. Boleh bang? Kita sendiri lah, jangan malu-malu. 1, 2, 3 Naduan. 1, 2, 3 freestyle. Mantap. Mantap, drone dah terbang. Kita bawa keluar. Mantap lah customer ni bawa drone. Customer happy ambil kereta. Ayah dia dah ambil kereta S70 dengan ban Proton. Ni anak dia ambil S70 pula dengan ban Proton. So ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah. Dah kawan. Terima kasih sangat-sangat bang InsyaAllah terima kasih juga. Apa-apa bagi tahu saya. Urgent call saya. Ya. Okay bang, terima kasih bang. Alright, hati-hati jangan ada laju. Nanti ada apa-apa nak beli lagi Roger juga. Okay bang selamat. Assalamualaikum.